Betul. Sebab itu pada saya buat program ni penting, betul tak? Tak apalah mungkin. Tu saya beritahu. Lagi 3 tahun, 5 tahun ni 100% 100% penggunaan dia ni. Dah macam penggunaan wajib Word, penggunaan wajib Excel. Dulu dulu sebelum sebelum tahun 1999, Hmm, orang masih dibenarkan lagi pakai typewriter. betul. Typewriter carbon kan? Hmm. Lepas pada 1999 tu tahun 2000, tak mau dah. Semua nak computerize, semua print, semua margin, semua susunan paragraf, semua ikut standard Microsoft Word. Nampak? Tak apalah, mata tu senang. Microsoft Word ni senang. ha, tahu tak? Kan? Tak boleh excuse lah. Tadi kata, oh saya ni umur 50-an lah. Alah bagi adik-adik buat. Okey. Tapi nak duduk di level senior deputy, manager, bagai, apa semua. Oh, yang tu nak balas gaji kau-kau apa semua. Tapi knowledge hang. Bila pi mesyuarat. Saya tak tahu apa ni junior saya buat. You sebagai deputy general manager, takkan you tak tahu langsung? Oh, hak ni kerja engineer. Tahu, tapi apa yang you tahu? Budak-budak you buat? Mampu. Takkan you main postman ya? Kena. Satu sebuah syarikat besar kalau manager-manager dia beretitude macam tu, malu company besar tu kan. Malu. Cukup malu. Presentable tu tak kukuh. Tak Tapi tuan, steady. kebanyakan macam itulah tuan. Betul Tak tak? boleh dah. Tak boleh dah. Lah ni kerajaan ni, dia kalau sebuah kerajaan, organisasi ni, dia akan ikut workflow dia akan ikut standard dia macam lebih kurang macam QMS lah, Quality Management System. Dia ada workflow dia setiap setahun tu dia ada auditor masuk. Jadi dia kena standardize. Dia kena seiring dengan kemodenan negara ni. Tahu tak? Tu setengah orang tu dia kelang kabut lah kan. Dia kelang kabut. Tuan bayangkan, Felda sendiri pun nak pakai lah Microsoft Project. Felda, projek-projek yang G1, G2, G3 lah. Buat longkang, berbetul longkang. Lepas tu, ubah pilih bombol. Lepas tu, rocker. Lepas tu, repair bumbung. Lepas tu, cantai dusun-dusun, pokok-pokok. Macam tu lah. Dia macam ni lah tuan. Saya pernah duduk dekat facility management apa semua tau. Dekat Kelang pun saya pernah duduk tau. Mereka sikit-sikit cakap bagi gancat. Gancat tu pun dia orang tak faham sebenarnya. Geli pula saya dengar. Betul. Dia gancak ni dia ada dua method pula. Ada yang pakai critical path method CPM dan ada yang pakai PRT. Dia ada beza. Macam CPM ni memang sesuai sangat lah untuk the longest part, laluan yang panjang. Dia memang genius sangat benda ni. Tapi tak apa tuan, tak apa. Kan? Cuma tu lah saya nak balong kat tuan lah sekali lagi. Kalau katalah bulan depan tuan skip, bila tuan skip dia terbatal tu lah. Terbatal tu tak ada lah sebab saya memang saya faham. jangan risau. Saya memang nak ambil kan. Tapi Tak apa, tengok tak dulu apa. macam mana. Ya. Memang tahu benda ni penting kan. Ya. Boleh. Cuma niat tuan tu dah bagus dah betul dah. Kan? Sebab apa tuan? Ada juga ramai juga yang ada ambil kesempatan kat saya. Mereka mencuri ilmu tapi tak berkat ilmu. Tapi mereka rasa puas. Mereka rasa mungkin mereka rasa tuan, macam ni untuk menguatkan lagi lah niat saya. Saya punya intention apa tau. Saya berharap apabila saya belajar dengan tuan, saya nak sampai level apa tau. Setiap hari punya aktiviti tu saya boleh adjust dalam sampai saya boleh monitor dalam work program ni. Boleh insya-Allah. Boleh. Intention saya sampai level
contoh lah Boleh. kan, kerja ground beam. Dalam kerja ground beam tu ada kerja apa? Excavation, ada kerja formwork, ada kerja besi. Yang Lepas tu tu ada yang tu semua tu kita panggil dia lead time. Nah, ini adalah bahasa spesifik. Bahasa spesifik yang digunakan maksud untuk saya, work program. okey, maksud saya detail-detail tu semua saya boleh monitor guna work program dan saya boleh present dekat orang. Okey, contoh bos saya tanya, hari ni apa aktiviti? Aktiviti saya sekarang tengah buat ground beam, bangunan berapa, apa blok berapa ataupun ni, dan apa maksudnya saya tahu apa dalam buat program ni, saya boleh monitor saya punya source, saya punya manpower, saya punya material. Yang risau. Maksud saya daripada segi tu, dan saya boleh cakap dengan bos saya, okey, sekarang manpower tak cukup, manpower material tak sampai. Saya boleh beritahu lalu buat program. Itu intention saya. Boleh. Jangan risau. Cuma benda ni dia tak boleh segera, dia tak boleh dalam 2 hari. Betul lah, saya faham. Tak boleh. Maksud saya tu kadang-kadang tuan tengok kan. Tuan tengok kadang-kadang saya pun ada mengajar, akademi panggil dan ada yang tuan tengok iklan mengajar. Sekejap saya type sini sekejap Saya type sekejap. Kan? Ada kursus apa semua kan. Kadang-kadang dia beritahu 2 hari, 3 hari. Itu sama-sama dah masuk pun boleh. Tapi pengharapan untuk kuasai itu saya rasa tak boleh. Confirm tak boleh. Tak boleh. Ini pengalaman saya mengajar. Mana mungkin nak boleh ada timer. Kau bila kau belajar ada timer susah. Melainkan kalau kau jawab soalan Faisal. Sebelum nak jawab sebelum kau nak pergi jawab soalan Faisal, confirm lah kau akan ambil time period yang lama untuk study. Betul. Sekarang ni kita cerita adalah time period untuk study. Bila kan boleh commit macam itu, maknanya saya anytime saya boleh tanya tuan sampai saya kuasai benda ni. Boleh. Fine lah. Saya pun boleh cari, saya boleh usahakan setakat 1,000 tu bulan depan. Itu tak apa masalah. Boleh, tak masalah. Okey, baik. Boleh. Sekarang ni boleh. Sekarang ni saya bagi komitmen kat tuan, saya akan cari daripada sekarang cukupkan 1K tahun bulan depan. Boleh. Okey. Baik. Kalau itu saya akan usahakan bulan depan saya bayar tuan 1,000. Okey. Baik. Okey, boleh. Baik, tak apa. Sekarang ni tuan kena buka Microsoft Project. Blank file Microsoft Project buka. Sekarang ni kita nak cross check. Okey, baik. Sekarang ni dalam masa yang sama tuan buka juga blank project ni. Tuan kena buka yang contoh latihan kedua yang saya baru bagi pagi tadi tu. Tuan kena buka juga. Ni. Okey, sekarang ni tuan kena buka semua kolom-kolom ni. Kan? Indicator, task mode, total select, free select. Buka ikut dia. Ikut semua ni. Boleh semua sekali ni. Tuan kena buka lah. Okey, dia punya apa? Okey. Buka. Esok kalau susun bagi sama tu. Mula-mula yang hari ni dah ada, lepas tu task mode dah ada, total select tak ada. Buka. Custom field lah.